Seismic Podcast. Hai. Kembali lagi dalam Seismic Podcast. Podcast. Saya Izzah Zakir dan Saya Dania Hamdan. yes. So Dania, dalam episod kali ni saya nak tanya Zah satu soalan dekat awak dan awak. Ya, apakah soalan Apa itu? okey. Perempuan ni cantik tapi pengotor. Fakta ke auta? Kita tanya yang di tengah ni. Tahulah tapi kalau berdasarkan pengalaman Pengalaman. Wow. Pengalaman sebagai wanita cantik. bukan macam saya mana? lah, saya tak cantik. Dia humble. Wujudlah. Wujud memang ada. Ada. Dan masalahnya kenapa kau dah cantik tapi kau pengotor? Kau nak kau dua tu. Muka dah elok. Tapi Yelah. perangai lah pula. Attitude. Mungkin sebab dia busy nak cantik, So dia dia tertinggal yang abaikan benda lain. Ui, tak baik. Teruk perangai macam tu. Dia ikut mana yang priority. So dia gitu. macam apa-apa pun rupa dulu. Mungkin Kebersihan ke belakang macam tu. Dia tak boleh multitask lah. Dia tak boleh multitask. Tapi perempuan bukan multitask ke? Sepatutnya Sepatutnya perempuan lah. multitask. Okey, so Dania, untuk artikel mana yang awak dapat kali ni kita nak kupas? Alang-alang kita cakap pasal muka cantik tapi pengotor Pengotor, ni kan. Ha. Adalah satu artikel ni. Okey, pasalnya. Dia pasal macam ni lah, muka cantik tapi rumah bersepah. So dia kata kat sini individu luah rasa geli dengan sikap housemate. Rumah sewa ni. Rumah sewa. Ni- Rumah sewa. Ni kes-kes housemate dari neraka lah ni. Ya, housemate dan aku. Nasib baiklah saya tak pernah hadap situasi macam ni. Kalau tak aku memang dah Saya pernah dan ada. Tapi tak ya? apa, kita selidik dulu Okey. artikel ni pasal apa. Kita kupas dulu Kita kupas dulu pasal ni. So this girl lah kan. This girl ni dia cakap housemate dia pemalas. Okay. Kat luar memang cantik, elok. Memang Weh. kalau orang tengok, wangi perempuan ni. Ini macam gini Tapi dia macam wangi. Dia memang macam TikTok Kalau nak cari calon suami tu memang lelaki memang cayak Cayak lah. Cayak. Tapi rupanya di sebalik kecantikan itu, dekat rumah dia, peti aisnya tak payah cakap lah, na'udzubillah. Bersepah-sepah. Lauk dah berminggu-minggu ditinggal. Ini jenis kau dah makan, kau tak habis, kau Tak tinggal habis, dalam peti tinggal. ais. Berminggu-minggu, berbulan-bulan pun ada. Dah berkulat makanan Ya. tu dalam tu. Dah Lepas tu berkulat. penuh peti air tu. Penuh peti Orang air lain nak tu. letak barang tak boleh. Ya. Aduh. Buka peti ais tak tahulah bau macam mana, tak tahu. Gelilah Lepas tu dah kisahnya itu satu peti ais. Satu lagi dia kalau period kan, perempuan datang bulan ni, kita pakai tuala wanita kan? Dan kita buang terus, kita ikat buang. Sepatutnya buang lah terus kan. Yelah, Duduk buang simpan je. Awak dah Dia peram-peram. simpan dalam plastik. Selagi tak penuh plastik tu, dia kata tak buang. Kepala otak dia. Can you imagine how bad the smell it is? Habis kalau kau period 7 hari bed tu kat situ. Bau dia. Betul hang ni. Tak boleh brain. Aku tak boleh brain. Period to day one, you know lah kan. You know lah. How banyak it is. Cannot lah, Dengan cannot. bau lagi. Cannot. Kau biar pula 7 hari. Biar pula 7 hari. Lepas tu makanan yang dia makan tu macam tu. Kita beli makanan yang bungkus ni, dia biar je atas meja tu. Dia kata malam nak sambung assignment boleh sapa. Nampak? Lepas tu tengok ni. Peti ais dia macam mana. Ni. Allah. Kau ni asal kau gantung kapang kau macam gitu? Dia ada plastik khas ya, Ya. untuk letak Dia punya pad. tuala wanita tu. Tak, Dia kau boleh gantung. buang kot. Aku rasa dia nak buat arkib lah Dia mungkin dia nak buat macam Koda kau? art berat. Kepala hot berat dia. Kau tak tahu ke bau tu seremebak lagi lu. Teruk lah. Tak tahu nak cakap. Tapi memang korang pernah tak hadap situasi housemate dari neraka Kalau ada macam tolong Komen, komen, kita komen, nak baca share. kisah-kisah korang pula. Betul. Tapi kan kalau cakap pasal housemate ni lah saja nak tambah juga. Ada juga kisah-kisahnya sebab kita dulu pula memang suka duduk rumah sewa. Ia wujud. Orang kata ia wujud. Ia wujud. Ia wujud. Contoh. Contoh. Saya tak mention awak kan? Contoh. Tak adalah. Dia jenis-jenis orang yang macam kadang-kadang kita tak expect tau orang tu jenis macam tu. Jenis pengotor. Dia masa mula sebulan, 2 bulan kita duduk dengan dia macam okey. Macam okey. Normal budak ni kan. Okey je kot. Dah masuk bulan ke-3, bulan ke-4. Kalau Dia mula chef- tunjuk. Kalau chef kau pun dia cuba. Ini kawan aku ceritanya. Dia punya kawan dia. shaver tu, dia memang tinggal lah. Ha-ha. Dia pergi kelas, lepas tu malam tu dia balik, dia ingat dia nak shave lah kan. Dia tengok, aku rasa aku dah lama tak shave ni, apa sebab keriting-keriting bulu shave. Allahu Akbar. Kaki siapa?
Weh, dah lah shave. Lepas tu tak cuci pula tu. Cuci. Gamak lah, Engkau ni paling-paling baik kau buang lah. At least orang tu ingat, oh hilang. Ah. Engkau ni pun. Dia meninggalkan jejaknya di situ. Elok dia susun zamanya tempat tu nya. Oh ya? Oh, maksudnya dia tak Bukti fikir dia habis. tinggal. Ya, dia tak tinggal habis. She thinks she is already brilliant but she is stupid lah. Bernio kata apa? Kan Ah. bergerutu kau tahu tak yang macam jantan. Cakap. Tidak. Kan kalau shaver kan kita tahu orang dah guna shave tu kan. Yelah. Kau ada ke audacity kau untuk nak guna orang punya, faham tak? It's hygiene. Hygiene. Kadang-kadang kau orang cakap kalau shave ni kan tak boleh share sebabnya takut berdarah. Ya, selalu Bila berdarah tak. Yelah. kan kita pula shave, kita pun berdarah kan Betul-betul. boleh berjangkit. If wallahualam kalau ada HIV atau apa-apa jenis penyakit boleh transfer ke orang tu sebab darah tu dah bercampur. Melekat kat situ. Tak, tapi bukan kebiasaannya kalau kita dah guna Kalau sekali dia kita boleh buang. Ada ambil setengah shaver. mungkin Niko Maksudnya shave kau kalau pula. shaver pun dia dah pinjam. Mesti benda lain, Kau sabun bayangkan- pun, shampoo. Rembat jugalah. Wallahualam lah. Kalau Jimat. kau tahu tiba-tiba wangi macam sabun aku. You know ready lah kan. Kalau macam ni tak Kenapa boleh macam tinggal tu, dalam toilet lah. Pelik lah. Itulah saya nak cakap. Adakah benda ni ada isu dengan mental? Macam ni kan. Ha, Ada macam lagi Disney satu lah. ni kan. Wanita ni dia dedah housemate dia pengotor level ekstrim. Makanan sampai berkulat pun buat tak tahu. Ada. Tengok nasi dia sampai jadi macam warna kelabu ni. Dia buat eksperimen apa ni? Ni berapa bulan? Apa yang dia cuba nak Berat lakukan kat ni? dia tu. Aduh, yelah. Okay, sebagai housemate lain pun, kalau lah macam memang dah perangai kau selalu macam ni, mungkin sebelum-sebelum ni orang tolong buang. Ya, betul. Tapi kalau dah banyak gerak-gerak, kali. takkan orang nak tolong buang lagi kan? Takkan tak faham. Maksudnya benda ni dia praktik daripada kecil lah kot. Daripada rumah tak diajar. Kan? Betul tak? Tapi takut kat orang rumah macam tu. hanya yang duduk dengan dia je yang tahu. YTJT lah. Itulah YTJT. masalahnya. Bila kita yang kena hadap orang kat luar kau cakap cantik perempuan tu. Kat rumah kau kain baju ke baju dalam suar dalam semuanya kau biar je tu. Tak payah Lepas cakap tu lah. itulah masalah kalau perempuan macam punya ini house kan. dia. Kalau macam ni perangai dia kan. Ya Allah. Kesian lah Kesian. dekat suaminya nanti. Suami satu. Tak payah. Housemate tu yang kesian. Ya, housemate tu dalam dah kena memang kesian. kesian. Kalau aku jadi housemate dia, aku pindah. Kalau aku jadi housemate dia, aku pindah. Aku cari rumah baru. Itulah. Kau nak membusuk, kau busuk seorang-seorang. Tapi tu lah. Kalau macam kita dulu waktu belajar, tak ada option kan. Kita macam Ya. tak boleh nak pilih how kita duduk dengan siapa. Betul juga Kau sebab kalau dah satu rumah kau dah nama ni, nama ni. Lepas tu okey, yang lain okey. Dia seorang problem. Nak boleh buat apa? Terpaksa hadap. Terpaksa ada. 3 tahun aku hadapnya. Ya Allahnya. 3 tahun aku hadapnya. Memang tak expect yang perangai dia dekat rumah macam gitu. Gitu. Tak, aku tak expect lah. Yang aku rasa teruk sangat sebab chef tu lah kot terkejut aku kalau kawan aku menjerit dalam bilik air memang terkejut lah kisahnya sebabnya Maksudnya memang apa ni, keadaan shaver tu memang ya sebabnya bukan macam ni. Sebab member aku pun dia nak buang dah pun shaver tu. ya. Anak perempuan kan jenis macam kalau ada shaver kan kadang-kadang yang macam bukan yang jilid warna oranye tu. Kadang-kadang ada macam yang warna apa pink Pink, ke biru biru tu. tu kan lawa kan. Ah. Boleh lah pakai dalam One time use lah. 2 minggu Dua lah. minggu. 2 minggu lah paling tu pun. Itu kalau kau tak heavy Betul, kan. betul. So tapi maksudnya macam dia ingat nak buang lah. Tapi dia just for the sake dia ingat nak guna lah malam tu. Dia nak guna, dia nak share mungkin lah bulu kaki ke apa ke. Wallahualam. Tuk dia tengah ambil kau helok. Tapi Apa yang keriting ni aku tak guna dan bukan bulu aku warna keriting ni Mat. Kau tak menjerit Mat. Kau bayangkan kau tengah mandi-mandi lah. Apa benda kan? Aku tak tahu nak respon apa sekarang ni sebab macam masih tak boleh brain. Kau angkat tu nya. Kau tengah angkat. Apa benda lah pula ni. Okey, tapi dalam masa kes-kes artikel tu tadi dia viral dekat mana? Kat Twitter Dekat Twitter dia, dekat thread. Tapi yang dekat thread ni, ini mesti korang tak expect. Okay, ini ya Allah, ini memang aku rasa dia sakit kot. Okay, dia cakap sini wajah cantik tapi pengotor. Wanita dia dah sikap housemate pemalas, berak dan kencing dalam bekas. Dalam bilik dia ada bekas yang dia memang spesifikkan untuk dia kencing dan berak dekat situ. Ya Macam Allah. kucing. ni memang Aku berepek aku. betul. Apa Ni kucing? betul. Ni memang ada masalah ni lah. Kucing pun tahu cari pasir. Ni bukan introvert ni. Ini kan? Ni dah lain ni. Tak, masalahnya kau ada pula tu Tupperware banyak-banyak sorry. kau nak simpan dalam Loyal tu bilik. Tak baik kau pakai pampers lah Ya, betul. Betul. Pakai pampers. Betul lah. Kalau kau malas sangat, Sumpah kau lah, tidur tu kau betul pakai ada. pampers. Betul ni.
Nampak? Dia kata Penuh dah tegur berkali-kali tapi tetap tak berubah. Dia simpan Tupperware tu dalam bilik kan. Tapi betul lah, ni memang sakit lah rasanya. Tapi dia kata apa yang membingungkan, dia kata perempuan ni, kawan dia ni normal je dah, pergaulan, tingkah laku dia, attitude dia bila jumpa orang dia macam normal, macam biasa. Betul lah, tapi Dia ni orang kata dia macam maybe dia ada masalah depression or what, kita tak tahu dia lah. separa sedar kot benda mungkin yang dia buat tu. Tak Mungkin tahulah. Tak tahu. Mungkin nanti dia Allah kena alam. jumpa ni lah. Yang pakar lah. Yang yang patutnya dia pakar jumpa lah Ah. Kalau dah kencing dalam Tupperware, aku tak tahu Yes. lah. Kita tak tahulah disorder apa tu kan. Ada kes yang dia memang period kan, dia punya toilet wanita dia tu dah penuh. Lepas tu dia pergi letak je atas meja macam tu. Ada. Ia wujud. Apa kisahnya? Dia tak tahulah yang tabiat lah orang cakap kan, tabiat. Tabiat. Memang tabiat. Tabi'i, di luar tabi'i. Tapi betul lah perkara ni di luar tabi'i lah. Tak tahulah, mungkin kita orang dulu-dulu lah fikir mungkin dia terlalu busy lah. Terlalu busy untuk buat benda-benda kebersihan ni. Ya Apa Allah. kau mudahnya Macam mana? Terlalu Kau busy. buka, kau campak aja. Kau bayangkan kita nak masuk kau toilet. manusia tau, bukan haiwan tau. Haiwan pun tahu cuci, tahu cari tempat tahu yang ni. Korek-korek kan tu ni balik. Ha. Tak lah kalau dah masuk toilet, kita ni pula dah hostel kan. Kalau dah toilet tu share-share. Dah kau guna, lepas tu mesti aku guna. Ya. Kau tak terkejut kalau dah masuk-masuk tiba-tiba Terpampang Pam. melekat gitu. Allah. Apa yang dia cuba nak? Tak. Kenapa? Dia macam surprise. Dia macam surprise. Ini. Merah ya. Merah. Tapi kau. tak adalah merah sangat. Time tu mungkin dah hujung-hujung. Dah But hujung-hujung. still, why? Kau lupa ke takkanlah? Tapi kan kalau contoh, kalau lupa dia biasanya akan gulung. Perempuan kan kadang-kadang dia nak Ah, gulung. ah, Mungkin ah. dia sebenarnya dia nak ingat nak buat. Nak buat tapi mungkin, dia terlupa. itu logik. Itu logik. Itu logik. Tapi Tapi kalau dah kau tampal. untuk tontonan umum, Ya apa kan? itu? Kau dah lah tak nak terkencing ni. Lepas tu masuk-masuk. Kau mesti ada syurut tepak. Bapak tak potong. Hormatlah orang. Adab. Orang kata adab. Benda ni berlaku lepas tu tak lagi? Berlaku tak? Ada berlaku lagi. Berlaku Ada lagi lagi. lah. Oh, tapi Berlaku. Kak Ti tegur lah. Cakap dia. Kau tak buang ke kau kita punya orang ni? tegur je. Zaman tu dah ada dah WhatsApp apa semua kan. Kita Ah, beritahu cakap lah. dalam Ni group siapa lah. buat kan. tak reti nak tegur. Pandai-pandai lah kau ni. Takkanlah benda macam gitu pun nak. Dia ajar. Dia ajar. Kau dah 18 tahun ke atas dah time tu. Orang ada komen tu. Dia kata, what kind of mental illness is this? Yes, Macam mental mana illness manusia boleh jadi pengotor macam ni? Sebab orang relatekan balik benda ni macam dia benda kau dah berlaku buat benda ni macam berulang hari-hari. kali. Ya, dia dah Kau dah macam praktik dalam dia diri macam kau. terbiasa benda tu. Dia terbiasa Dah buat jadi benda yang sama. habit, dah terbiat. Orang kata buang terbiat, tapi benda ni dah jadi habit diri dia. Dia tak sedar pun benda ni sebenarnya salah ataupun Sakit lah, macam sakit. Tu sebenarnya benda sakit. pengotor lah. Maybe dia ada depression Tak. lah. Maybe dia rasa macam puasnya kalau buat benda ni. Dia macam puas hati. Kalau dia dapat tampal tu, hari ni aku tak tampal lagi. So dia kena tampal dulu. hati aku yang pandai hati. Kau pergi ambil, kau tampal kat muka dia macam Lepas tu ada lagi orang ni cerita juga. Dia katakan, I remember that time renting a house in Taman Universiti Skudai. Ada Skudai, Johor nah. Skudai. Like them, those two girl every week they go back to their kampung in Kluang. They cook on Thursday, Friday, work, they shoot back at home. The food in the kitchen is already moldy. Oh, ni kes yang jenis. Oh, tinggal masak-masak makanan. tinggal. Betul-betul. Betul juga. Ada Betul, juga ada, kes-kes yang macam ni. Ada jenis yang macam kau roommate kau ni suka masak. Dah masak-masak tak tinggal kemas. Tak dikemas. Orang Ini lain dalam sinki tu kalau berkulat lah Mat. Kadang-kadang aku pun jadi geli. Mat. Kita tak boleh lah. Sebab kita Kita- fikir muak kita. Ya, Lepas betul. tu dah sampai kat situ. Basuh Basuh dulu. Ah. Lepas kau masak, kau lap semua tempat Ya. balik ni. Selagi Ah. tak, kalau macam Dania kan, kat rumah pun kalau masak, selagi tak clean Ah. semua, aku tak Kita aku tak tak makan. boleh. So before nak makan tu, aku make sure semua memang clear habis. Ya. Tak kalau sinki tu pun kan lah kita dah basuh kadang-kadang sikit je macam macam kesan-kesan minyak. Aku cuci balik lah Yang ini kes Cuci jenis balik. yang tinggal. Dengan betul, kuali-kuali kau tinggal sudu apa benda makanan kau sampah dalam tu semua Yelah, tinggal. kadang-kadang Minyak kan. housemate lain ni mungkin dia tak jejak pun dapur tu. Ya. Tak masak. Ya. Tak. Kira tak guna lah. So buat apa dia nak? Settlekan Kemaskan. dapur tu Yelah. kan. So orang Dah- yang gunalah bertanggungjawab. Ya, betul. Masalahnya bila dah bau busuk, dah terpaksa lah orang yang Orang tak yang bekerja ni jugalah yang mengemas. Ya, kan. betul. Sebab kita tak kotor-kotor selesa. tu. Aku tak faham. Most men still marry beautiful women because they are beautiful and pleasing to the eyes. Betul. whatever. Pleasing to the Betul, eyes, betul, but betul. not pleasing to the Sometimes- house lah.
Betul. Bila kita cerita dekat Ah. ni macam ni, dia macam, Ah. betul ke nampak bersih je, nampak Ah. macam wangi. Nampak wangi macam tak ada apa-apa isu tak ada lah. apa pun. Hakikatnya Hakikatnya kita je yang tahu. Lepas tu dia Hamai duduk dengan dia. Oyo. Marah. Sabar. Mohon bertendang. Lepas tu dia kata lah, whatever her behaviour is, they turn a blind eyes because of love and affection. Wah, I can fix her. Oh, you can fix her. You fix lah your wife, I yeah? can fix her. Kau tengok ni. Kebanyakan orang kata yang perempuan-perempuan cantik ni menjadi kegilaan lelaki ni. Sebaliknya. Sebaliknya? Nan hado lah. Nan Nan hado. hado. Dia tak ada apa Kita pun. ni, Dia back to kepada yang aku cerita tadi tu. Kebersihan lah. Dengan common sense. Begitu. Macam kau dah duduk ramai-ramai. You kenalah beradab. Maksudnya orang lain bersih, you pun kena jadi pembersih. Janganlah nak buat lempak baju sana, lempak baju sini. Lempak benda-benda yang tak sepatutnya macam kita cerita tadi. Janganlah dah masak basuh, bukan main tinggal. Ada tak kes macam jenis hang nak pi kelas? Tadi mungkinlah kelas tu kelas pagi tadi. Lepas tu kelas petang. Lepas tu tutup malam tu hang nak pi dating tapi hang tak mandi. Ada kes tu? Ya wujud. Ya wujud. Ya, Yang tu wujud. wujud ke? Ada juga. Yang tu bab mandi tu aku tak tahu. Sebab yang tu tak sama ni kan? Tak sama kelas kan? Tak sama kelas. Tak sama kelas. Ada orang macam ni hang tahu tak? Ni cerita hal lah. Ada lah. Ada. Kisahnya muka ni cantik. Ada boyfriend. Kau pagi tadi, petang tadi kelas pun boleh tahan juga. Aku Yelah. rasa panas, aku mandi ya petang ya. Kau balik-balik rumah, kau spray aja. Oh. Bath and body work. So macam ibaratnya dah mandi and lah. body work. Bukan sponsor. Tapi kalau nak sponsor, marilah. Contoh, kalau sponsor dah masuk, mari. Ah. Boleh aja kita letak kat sini. Boleh aja. Tak ada masalah. Spray aja. Aku tengoklah sepam, Ni 2 kau pam, spray 3 aja. pam. Lepas tu tukar-tukar baju. Tukar tak basuh pun baju tu. Baju tu biar. Ya Ada Allah. Tapi Tu. anak tudungnya pakai yang sama. Aku tak tahu bila dia tak basuh. Aduh. Kalau dah hak lain tak ada nak basuh, kalau kata katil tu ada cadar ke? Tak Tak tahu lah. ada Ya. lah. Tapi Allah. maksudnya Dia tak ada cadar. tak masalahnya. Dia tak dan. Masalahnya Selalu yang tak ada cadar ni terkencing atas katil pergi basuh cadar. Lepas tu dia tak mau pasang dah. Setun lah. Katil tu tak ada cadar. dengan makin-makin. Lah, maka. Kau memang ada peristiwa ke ni? Tak boleh, geram. Oh, geram. Okey kan? Betul. Okey, contohlah satu bilik tu ada 2 orang. Okey. Okey kan? Yang belah kiri ni elok. Cantik. Yang belah kanan ini huru-hara. contoh ya. Contoh. Yang belah kanan ni huru-hara. Kau tak rasa yang housemate yang belah kiri ni tak depresi Terasa. ke? Depresi Ha. rapat. Itulah orang kata Don't TI. judge and Jangan anggap cantik itu bersih. Begitu. macam tu. Cantik tak semestinya pembersih. Statement Statement. Macam mana yang cantik komen betul ke macam tu? Takut So kena check betul-betul lah. Betul-betul. Kau mandi ke tidak? Oh kena tahu mandi ke tidak lepas ni ke setakat kau spray aja baju. Spray saja. Tapi boleh beza lah. Kalau spray pun macam kau tak mandi memang bau. Ya ada bau. Ada bau. Itu Dia aku ada bau cakap tadi. tengik tu. Haring. Haring. Ketiak tu masam. Kau bau ketiak orang macam kau dah lah berpeluh Malaysia ni panas. Ya. Kau tak mandi daripada pagi ke petang pun dah bau. Spray saja. Spray Lagilah. saja. So, yes. kita dah kupas, kita dah ulas. So, konklusinya apa dia? Kau ada common sense lah. Common sense lah tu. Lepas tu Betul. sifat hygiene tu. Hygiene, Sifat hygiene tu. Lepas tu adab lah. Ada. Kau Ataupun- Islam kan? Islam Islam tu kan, kita kena bersih. kita Macam mana kau nak bersih. sembahyang? Macam mana kau nak buat ibadat? Betul, Kau betul, kena betul, bersih. And satu lagi back to balik Kot kalau ada macam kesnya tadi yang apa kencing dalam Tupperware, berak dalam Tupperware. Better Oh. seek for professional help seek for lah. advice lah kot. Sebab ni macam dah teruk sangatnya. Terlalu teruk. Aku tak boleh imagine nya macam mana. Aku still dalam otak aku macam mana. Macam mana dia boleh hidup? Actually dia macam tu? dia kepada dah kalau dah jadi macam gitu dia macam dah kesian dah. Tak, sambil dalam otak aku duk fikir macam mana kau boleh ambil Tupperware tu, kau buka Tupperware tu. Ya. Kau Kencing kat situ. kita balik-balik lah pada statement. Cantik tapi pengotor. Macam mana Dania? Macam mana Kak T? Okay, Kau agree ke tak? Actually pasal cantik tapi pengotor ni dia subjektif lah. Dia ada je orang Luas lah. ramai je orang cantik tapi pembersih jaga. Tapi ni benda ni
hak pula dah. Dia kepada masing-masing lah. Individu tu sendiri. Betul. Lepas tu dia tengok juga tahap individu tu sendiri. Kotor tu ada certain orang rasa ni tak kotor, ada certain orang rasa benda ya. Lain sini orang pun lain kotor. dia punya pandangan kan. Sebab tu benda tu subjektif. Yes. Betul juga sebab ni aku pun rasa ada juga kisahnya saja tambah sikit. Sampai lagi. Geram. Sikit je. je. Kadang-kadang kalau kita pergi rumah kawan-kawan kita yang jenis duduk rumah sewa ni kan. Kau nak tahu dia bersih ke tidak, kau pergi check lah bilik air dia. Betul. Kalau lah bilik airnya sinkinya berkulat, lu faham-faham lah ya. Faham sendirilah. Mungkin dia rasa yang warna hijau tu belum kulat lagi kot. Dia kena ada tumbuh cendawan. Bau kotor. Kalau malas sangat nak cuci sendiri, bahayalah mana-mana servis Lah, kau mandi-mandi tu kau sental lah. Kau malas sangat nak sental, kau beli je lah kelorok. Kau curah. Spray je. Spray Kan mode. ada yang benda-benda yang mudah tu kan, ada spray-spray kau tak nak kau. Mr. Muscle. Kau guna Mr. Muscle. Sponsor. Tapi boleh masuk. Boleh masuk. Tak? Kita bagi peluang brand ya. Nampak Kita dah tak? sebut dah. Mudah dah. Sekarang dah mudah. Banyak brand yang boleh masuk sebenarnya. Sajalah cakap. Dia pilihan. Kau nak buat dengan kau tak nak buat. Betul. Nampak tak? Nampak tak? Faham tak? Jadi sampai sini je lah kita punya podcast curhat ya. Curhat. Dari hati ke hati ke? Dari hati ke hati. Ada. Dari So mata betul ke lah hati. wanita cantik. Tapi pengotor. Itu terpulang pada individu masing-masing. So kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Kita bawa lagi kupas isu-isu lagi hangat. Lepas ni mungkin kita boleh kupas isu curang pula ke? Malaysia dan kes curang berpisah tiada, betul? Curang itu pilihan. Ada. Ya. Yang Curang pasti itu pilihan. Dia Yang- sedang membara. dah belum pasti jangan kongsi. Pastikan Pastikan ada tengok next episode. Aku. Aduh, bernyanyi pula kan? Okeylah. Okey, assalamualaikum. Bye. Say Speak Podcast.